Tak ada riwayat menyatakan berapa rakaat. Yang sebelah rakaat tu pun tidak dinyatakan witir. Sebelah rakaat hadis sahih itu menyatakan solat malam Nabi di musim Ramadan. Semua ulama ambil ijtihad. Itu adalah solat witir. Itu adalah solat tarawih dan witir. Nak menunjukkan kepada kita itu yang disebut. Thumma ta'akhkhara fil lailati rabi'ah qasyah. Nabi hanya buat solat tarawih di musim dia, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat Nabi dah solat seorang-seorang. Abu Bakar turunkan tradisi Nabi. Omar yang ubah kerana Omar nampak kelebihan. Apabila Omar berijtihad bahawa 20 rakaat yang tak pernah diambil daripada mana-mana, dari Nabi pun tak pernah, kenapa Omar buat 20? Ini persoalan dia. Maka di sana kita lihat bahawa para sahabat apa yang mereka buat di dalam musim Ramadan ni, tuan-tuan. Nabi SAW diceritakan dalam hadis, sebenarnya Nabi tidak solat tarawih tiap-tiap malam dengan sahabat tau. Ini cerita sebenar baru kita boleh faham kenapa Nabi tak solat tarawih tiap-tiap malam. Nabi hanya solat tarawih dengan para sahabat lebih kurang 3 atau 4 hari sahaja. Itulah keadaan Nabi. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailin min jawfil lail. Satu hari Nabi keluar pada satu malam, fa shalla fil masjid. Di satu malam Nabi keluar, dia solat di masjid. Bila dia solat di masjid, fa shalla bi salatihi nasun. Maka manusia pun yang sedar datang solat bersama Nabi. Nabi tak umum tahu solat tarawih tu. Nabi masuk masjid, para sahabat pun ikut. Thumma shalla minal lailil qabilah fa katharun nas. Bila malam esoknya makin ramai manusia datang solat dengan Nabi SAW. Fakathuran nas, bila makin ramai. Thumma jitama'u minal lailati thalithah aw rabi'ah. Maka Nabi Aisyah kata, sampai malam ketiga, malam keempat, orang makin ramai penuh ke dalam masjid. Kenapa mereka penuh dalam masjid? Mereka nak solat dengan Nabi SAW. Tetapi falam yakhruj ilaihim bi Rasulillah SAW. Nabi tak keluar malam keempat atau malam ketiga tu. Maka tunggu habis Nabi tak keluar. Para sahabat tunggu. Sekali Nabi tak keluar pada malam ketiga atau malam yang keempat. Menyebabkan para sahabat pun tak dapat solat dengan Nabi SAW. Falamma asbaha. Datang waktu subuh, Nabi pun kata kepada mereka, Nabi kata, qad ra'aitul ladhi sana'tum. Nabi kata, yalah aku faham, kamu semua tunggu aku nak solat bersama dengan aku faham. Nabi kata, tetapi falam yamna'ni, benda ni bukanlah yang aku tak mau buat. Minal khuruji ilaikum, aku bukan tak mau keluar mari solat dengan kamu, cuma aku bimbang, illa anni khasyitu, aku bimbang apa dia? An tufrada alaikum walaka fi Ramadan. Aku bimbang, wadhalika fi Ramadan, kata Aisyah, aku bimbang kalau aku keluar tiap-tiap malam solat dengan kamu, Allah akan mewajibkan solat tarawih ni. Rupanya kebimbangan Nabi keluar tiap-tiap malam sebab takut bila keluar tiap-tiap malam tu Allah akan mewajibkan solat tarawih. Kenapa? Solat tu disukai dan solat tu amalan terbaik dalam musim Ramadan. Kenapa Nabi tak keluar tiap-tiap malam? Sebab proses zaman Nabi, wahyu masih turun. Perbezaan dengan di zaman wahyu itu putus adalah kerana bila wahyu itu putus, senang. Kalau buat pun tak ada dah keputusan. Tapi kalau wahyu masih turun, jangan buat benda. Kalau buat benda yang sunat, lama-lama istiqamah, takut Allah fardukan. Yang ini menyebabkan ketika itu, bagaimana Nabi SAW tidak menunaikan solat tarawih secara konsisten di dalam Masjid Nabawi. Nabi datang 2-3 hari, Nabi tinggalkan, sahabat buat masing-masing. Jadi sampailah Nabi wafat, itulah keadaan solat tarawih di zaman Nabi. Jadi kalau orang kata kami nak tiru Nabi, kami solat tarawih sikit-sikit ya, kemudian tak main, tu jangan salah faham. Kan? Jadi maknanya Nabi tak buat kerana dibimbangi. Kalau Nabi buat konsisten, Allah akan fardukan kerana wahyu masih lagi turun. Bahkan Aisyah kata dalam hadis lain, ada amalan yang Nabi suka tapi Nabi terpaksa tinggalkan sebab dibimbangi menjadi wajib amalan tersebut. Termasuklah antaranya solat tarawih ni, tuan-tuan. Habis tu sampai zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar menjadi khalifah, tetap Abu Bakar buat macam Nabi, iaitu orang sebenarnya zaman Abu Bakar dan zaman Nabi, mereka kebanyakan solat tarawih di hujung-hujung malam. Fi akhiril lail.
Itu yang menyebabkan dipanggil solat tarawih ni solat qiyamul lail. Sebab kebanyakan mereka buat di hujung malam, buat bersendiri-sendiri dan buat secara kelompok kecil-kecil. Sampailah zaman Abu Bakar, solat jemaah secara konsisten di masjid tidak dilakukan oleh Abu Bakar dan dia biar begitu. Kenapa Abu Bakar tidak kumpulkan sahabat untuk datang ke masjid melakukan solat tarawih? Kenapa? Sebab Abu Bakar pada masa itu tak mau ubah benda yang sudah jadi tradisi di zaman Nabi SAW. Datang solat tarawih, dia persemayang masing-masing, dia persemayang kelompok masing-masing. Abu Bakar biarkan. Kenapa? Abu Bakar kata dah biasa itu biarlah. Abu Bakar tak mau ubah. Lagipun pemerintahan Abu Bakar tidak lama, hanya lebih kurang 3 tahun saja. Ketika itu pula urusan yang terbesar yang terjadi kepada Abu Bakar, kata Imam Syatibi. Imam Syatibi dalam sebut di dalam kitabnya tuan-tuan, dia kata kenapa Abu Bakar tak ubah apa yang dibuat oleh Nabi? Sebab Abu Bakar menghadapi problem yang lebih besar, menentang, berperang, lawan dengan orang-orang Riddah yang murtad. Proses nak lawan Riddah tu menyebabkan Abu Bakar fokus di situ. Dia tidak fokus sangat pasal soal solat tarawih yang hanya sunat muakkad ketika itu. Jadi menyebabkan Abu Bakar tak ubah. Sampai zaman Umar baru Umar ubah. Bila Umar dah datang tuan-tuan, Umar tengok orang pakat solat berselerakkan. Mayang sana, mayang sini, ada kelompok masing-masing. Diceritakan oleh seorang yang bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab bernama Abdurrahman bin Abdul Qari. Dia ni hidup di zaman Sayyidina Umar. Dia kata apa? Kharajtu ma'a Umar ibn Khattab lailatan fi Ramadan. Satu hari aku keluar dengan Umar Al-Khattab satu malam dalam musim Ramadan ila masjid. Bila sampai ke masjid, fa idzan nas awza'u mutafarriqun. Maka dia pakat berselerak semayang masing-masing. Ni ada kelompok ni, ada kelompok ni, ni ada buat seorang solat tarawih. Bila Umar tengok demikian, yusalli rajul bi nafsihi, ada yang orang semayang sendiri. Ada yang wa yusalli rajul fa yusalli bi salatihi rah. Ada yang solat dalam keadaan kelompok-kelompok kecil. Bila Umar tengok, Umar kata faqala Umar. Umar kata inni ara. Aku berpendapatlah. Lau jama'tu haula'i ala qari'in wahid. Kalau kumpul semua orang ni untuk belakang, untuk solat di belakang satu imam saja, lakana amsal. Kan baik. Kalau semua ni dikumpul duduk belakang satu imam saja, kan baik. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi pun, Umar pun buat satu polisi di zaman dia, solat tarawih kita berjemaah dah. Tak payah duk buat masing-masing. Tok dah duk ada sana, tok sah ada sini. Main solat di Masjid Nabawi. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Nabi lantik Ubay, Umar lantik Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam pada masa itu, tuan-tuan. Maka thumma kharajtu ma'aha lailatan ukhra wan nasu yusalli bi salati qari'ihim. Maka hari berikutnya orang dah mula solat dengan Ubay bin Ka'ab. Dah dihimpunkan solat dengan Ubay bin Ka'ab. Bid'ah tak? Sudah tentu ada sahabat kata, ya Umar, hadhihi bid'ah. Ni bid'ah Umar ni, Nabi pernah buat. Maka Umar kata, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ni, pada hampa duk semayang berselerak semua tu, mai solat di sini, itulah yang kamu boleh bersama. Dan wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun. Maka bila dah manusia berkumpul demikian solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu, maka menjadi tradisi dah Umar membuat 20 rakaat. Umar yang buat ni 20 rakaat. Sebenarnya Nabi solat tarawih berapa rakaat tak? Ramai orang kata Nabi solat tarawih 8 rakaat dan 11 rakaat witir. Aisyah sebut Nabi solat pada malam Ramadan 11 rakaat. Hadis itu tak tunjuk Nabi solat tarawih dah. Hadis Nabi Aisyah tunjuk Nabi solat malam Ramadan 11 rakaat. Aisyah pun tak kata 11 rakaat tu solat apa. Cuma ulama berijtihad bahawa 11 rakaat tu 8 adalah tarawih, 3 adalah witir. Tapi tidak disebut dengan jelas solat apa. Walaupun demikian, tetap ulama ambil ijtihad. Sudah tentu di musim Ramadan Nabi akan memperbanyakkan solat tarawih. Karena 11 rakaat ni kata Aisyah, di dalam Ramadan pun macam tu, di luar Ramadan pun macam tu. Nabi bukan hanya buat dalam musim Ramadan saja 11 rakaat ni,
Di luar Ramadan juga Nabi solat 11 rakaat. Tapi Nabi tak solat dengan solat tarawih lah di luar Ramadan. Cuma di situlah ulama mengambil kesimpulan Nabi tak pernah lebih solat daripada 8 rakaat dan 3 rakaat. Maknanya 11 rakaat. Siapa yang kata Nabi solat tarawih 20 rakaat tu dusta atas Nabi. Nabi tak pernah buat 20. Tak pernah ada riwayat, tak ada hadis menceritakan Nabi solat 20 rakaat. Tak ada, tuan-tuan. Bahkan diceritakan oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti kata apa? Walam yathbut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tarawih 20 rakaat. Tak ada cerita Nabi solat tarawih 20 rakaat. Jadi bila saya sebut benda ni, jangan pula tuan-tuan kata, ni peluang baik, aku tak mau buat 20, kau ambil hak ni maka diceritakan di situ, dia kata, wa innama sallal layaliya salatan lam yudhkar adaduha. Tapi berapakah rakaat sebenarnya solat tarawih ni? Kata Imam Suyuti, paling tepat tak ada siapa pun boleh memberikan kenyataan berapa rakaat sebenarnya mengikut Nabi SAW. So, sebab tu ulama bincang, kalau 2 rakaat pun buat solat malam tarawih, diterima tak? Diterima. Yang tak diterima, tak buat apa-apa. Tu, kan? Kalaupun 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian berhenti, tak buat dah, habis dah, pergi makan murah, dikira tak? Dikira. Sebab kata Imam Suyuti, tak ada riwayat menyatakan berapa rakaat. Yang 11 rakaat tu pun tidak dinyatakan witir. 11 rakaat hadis soal itu menyatakan solat malam Nabi di musim Ramadan. Semua ulama ambil ijtihad. Itu adalah solat witir. Itu ya. Itu adalah solat tarawih dan witir. Nak menunjukkan kepada kita, itu yang disebut. Thumma ta'akhara fil lailatir rabi'ah qasyah. Nabi hanya buat solat tarawih di musim dia, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Nabi dah solat seorang-seorang. Abu Bakar turunkan tradisi Nabi, Omar yang ubah kerana Omar nampak kelebihan. Apabila Omar berijtihad bahawa 20 rakaat yang tak pernah diambil daripada mana-mana, dari Nabi pun tak pernah, kenapa Omar buat 20? Ini persoalan dia. Omar buat 20 kerana bacaan Nabi terlampau panjang. Bacaan Nabi panjang. Kata Aisyah, Nabi solat malam 4 rakaat Nabi rehat, 4 rakaat Nabi rehat, bacaannya terlampau panjang. Ini nikmat Quran ni, yang kita tak pernah rasa ni kan. Kita nak rasa yang ni kalau boleh. Akhir sekali apa tuan-tuan, maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa sahabat mereka dekat dengan Nabi SAW, mereka membaca Quran panjang-panjang. Bila Ubay bin Ka'ab jadi imam, jadi imam untuk solat tarawih, diceritakan dalam hadis An Sa'ib bin Yazid cerita bahawa amara Umar ibn Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari, 2 orang ni, satu Tamim ad-Dari, satu lagi Ubay bin Ka'ab, ayyaquma linnas bi 21 rakaat, iaitu solat sebanyak 21 rakaat solat tarawih. 21 rakaat solat tarawih maknanya disebut 21 rakaat solat tarawih, 20 tarawih, 1 witir. Ini yang disebut di dalam hadis ni, tuan-tuan. Wa kanal qari, bila dia baca Ubay bin Ka'ab ke, bila dia baca saja, yaqra'u bil mi'in, dia membaca ayat-ayat dipanggil ayat mi'in, ayat yang 100 ayat lebih. Tuan-tuan, dia jadi imam, dia baca ayat 100 ayat lebih. Untuk 1 rakaat, tuan-tuan, 100 ayat lebih, tuan. Rebah tak rebah, tuan? Rebah, tuan. Bukan saja kita rebah. Ni sahabat kata, kunna na'tabidu 'alal 'isi, sampai kami bersandang atas tongkat punya lama. Sahabat pun bersandang atas tongkat pasal lama, tuan-tuan. Dan solat itu min tulil qiyam, sangat panjang. Ma kunna nansarif, kami tak berganjak, kami terus sembahyang, kami tak pulang ke rumah. Sampai bila solat malam di tarawih di zaman Umar ni? Illa bi furu'il fajar, sampai nak terbit fajar, tuan-tuan. Tu dia punya banyak. Kalau kita jadi gitu tak kerja kita. Cuma nak bagi tahu, itulah sahabat. Itulah mereka. Walaupun awalnya mereka tidak bersama dengan Nabi solat tarawih, Umar pun, Abu Bakar pun buat macam tu. Mai zaman Umar, Ubay bin Ka'ab baca sampai dia kena pegang tongkat nak berdiri, tuan-tuan, sebab terlampau lama. Itu yang berlaku pada mereka. Kita tak payah sampai tahap tu. Takut tak ada siapa main semayang tu.
Kita cuma sebut bahawa nak mendapat kenikmatan dalam bab membaca Al-Quranul Karim. Sebab yang penting adalah bacaan Quran. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, tuan-tuan. Jadi di situ kita lihat, betul lah kalau orang kata Nabi tak pernah buat 20, betul. Yang dikatakan Nabi buat 8 tu betul, kerana ada hadis. Cuma itu pun tak boleh confirm tarawih ke tak, sebab tak disebut secara jelas tarawih ke tak. Tapi kita faham secara ijtihadnya bahawa tarawih lah, sebab itu adalah malam Ramadan. So apa harus kita buat? 20 ke 8. Tuan-tuan, 20 ke 8, tuan-tuan. Ada satu ucapan yang dibuat oleh satu web yang menarik, Al-Islam Soal wa Jawab, islamqa.com. Dia ni bagus sebab dia jawab soalan. Tuan-tuan kalau boleh bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh tengok bahasa Inggeris. islamqa.com. Saya suka rujuk pada dia pasal walaupun dia, orang kata dia ni macam Wahabi sikit, tapi dia lebih buka. Bila dia jawab semua mazhab. Saya seronok dengan jawapan dia. Dia kata apa? Man salat tarawih. Siapa solat tarawih? 11 rakaat. 11 rakaat. Siapa solat tarawih 11 rakaat ala sifatil waridah an-nabi anin nabi faqad ahsan. Siapa solat tarawih 11 rakaat kerana mengambil apa yang pernah didengar daripada Nabi buat demikian, itu juga adalah baik. Wa asabas sunnah, benda ini menepati sunnah. Tetapi siapa yang buat man khaffal qiraah, siapa yang meringankan bacaan. Tengok, dia bukan kata ringankan solat, ringankan bacaan, iaitu dengan mana? Wazada adadar rakaat, dengan menambah rakaat, faqad ahsan, juga baik. Buat 20 baik, sebab nak bagi baca tu tak letih sangat. Biasa kita baca semuka ke setengah muka je. Kita ni bentuk kita ambil baca tu kita kurang jalan. Nak buat macam mana kalau baca panjang-panjang? Orang teriak tu kan. Bukan pasal faham, pasal lama. Kalau orang teriak pasal faham tak apa. Orang teriak pasal lama. Aduh, buat lama orang ni. Dah tu ada surah pesan lah. Imam jangan panjang-panjang tu. Pendek-pendek sudah. 1-2 ayat kembali. 1-2 ayat kembali. Kita kira okey lagi lah. Indonesia laju terus kan. Jadi hal tu lagi lah. Kata orang Kedah mangkak tu kan. Dengan tomak ninah semua tak ada. Tuan-tuan habis dia raut semua. Memanglah orang kata ustaz kalau ikut sah memang sah. Tuan-tuan, sebab tu kita kata kalau cakap pasal sah, cakap semua benda tu bukan tujuan kita. Kita bercakap ini adalah tujuan nak bagi faham apa nilai yang terkandung di dalam Ramadan. So buat 20 pun okey, kerana mengikuti Sayyidina Umar. Mazhab kita Syafi'i, Imam Nawawi kata menjadi pandangan kita Syafi'i 20. Tetapi bagi kita nak mengambil yang 8 tak apa. Maknanya sawaun bisawain, dua-dua sama aja. Buat 8 pun okey, buat 20 pun okey. Kalau 8 lebih bertenang, buat 8 lah. Baca tu panjang sikit, dapat bertenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kan lebih bagus daripada solat 20. Allahumma laju tuan-tuan. Dan sebab matlamat dia habis tuan-tuan. Dia psikologi ganggu juga tuan-tuan. Maka saya seronok apabila bagus wilayah Majlis Islam Wilayah keluarkan kenyataan. Digalakkan buat tazkirah untuk Ramadan ni. Sama ada nak buat 8 pun boleh, 20 pun boleh. Tak perlu dikeluarkan satu undang-undang yang ketat. Dan memang pun sedut semang-semang ramai orang pun buat 20 ke, buat 8 ke, lepas 8 mesti orang belah kan, mesti orang belah tuan. Dia takkan tunggu. Jangan kata tuan-tuan, saya pun belah. Jadi nak beritahu bahawa di situlah teknik yang disebut tuan-tuan. Kita kena kembali semula apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita tuan-tuan. Jadi ini adalah nak cerita bagaimana berlaku di zaman Nabi SAW. Dan berkenaan dengan puasa tuan-tuan. Ini yang paling menarik. Di dalam bulan Ramadan, kali pertama umat Islam berperang dalam musim Ramadan. Iaitu pada Perang Badar. Perang Badar ini jadi pada tahun 2 Hijrah. Terjadi pada bulan Ramadan. Adakah sahabat berpuasa masa itu? Tuan-tuan, dalam hadis dicerita daripada Sa'id Al-Khudri, kunna nakhzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi perang dengan Nabi fi Ramadan, dalam musim Ramadan. Kemudian faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Ada sebahagian kami puasa, ada sebahagian kami yang buka. Kenapa?
baru disyariatkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Itu ayat tu datang dekat-dekat dengan musim Ramadan. Dan pada masa itu tuan-tuan, bila datang pula perang kali pertama terjadi 17 Ramadan tuan-tuan. Jadi bila keluar, dia kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada sebahagian daripada kami berpuasa, ada sebahagian al-muftir yang tak puasa. Yang menariknya kata dia, fala yajidu sha'imu 'ala muftir. Kata Abu Sa'id, orang puasa tak pernah hina orang-orang yang tak puasa. Kalau kita puasa, kita kata tak puasa, lemah. Allah, baru nak pergi perang dah tak puasa. Kalau kita. Tapi kata Abu Sa'id, tak ada dengar ucapan-ucapan itu. Tak ada dengar orang-orang yang berpuasa menghina orang tak berpuasa. Walal muftir ala sa'im. Tak dengar orang yang berbuka suruh dan ajak orang puasa buka. Buka apa? Perang ni. Buka tak? Itu zaman tu tuan-tuan. Ya rauna anna man wajada quwwatan fasama. Semua orang faham. Siapa ada kekuatan, puasa dari musim Ramadan, di musim perang ini. Fa inna dzalika hasan. Kalau puasa juga baik. Tetapi wa man wajada du'fa. Siapa rasa lemah, nak angkat senjata tak boleh, nak pergi perang tak boleh, nak buat satu tak boleh, fa aftara, dia boleh berbuka. Fa inna dzalika hasan. Itu juga adalah baik. Maknanya bukan semua sahabat berpuasa di dalam perang Badar tuan-tuan. Mereka berbuka sebahagiannya. Bahkan dalam perang-perang yang lain, termasuklah Fathul Mekah, Nabi keluar daripada Mekah, daripada Madinah nak pergi ke Mekah dalam keadaan berpuasa. Sampai tengah jalan, Nabi kata pada sahabat, siapa nak puasa, puasa. Siapa nak tak puasa, boleh buka. Ada sebahagian buka, ada sebahagian yang masih puasa. Dekat-dekat nak sampai ke Mekah, Nabi kata buka semua. Kerana kita perlukan kekuatan. Maka dalam proses Fathu Mekah, para sahabat kebanyakan tidak berpuasa kerana arahan Nabi SAW. Kenapa boleh tak puasa? Mereka keluar itu. Kan dalam Quran disebut, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sedang sakit atau musafir. Orang musafir ni tak payah puasa. Jadi mereka memang dalam keadaan bermusafir. Jadi boleh tidak puasa. Kan baru ni orang tanya soalan bila timbul sukan. Bukan boleh dah lama dah orang tanya soalan. Bolehkah orang pemain bola sepak buka puasa kerana nak lawan bola sepak? Maka jawapan dia mudah. Kalau mereka bermusafir, pergi lawan tu di mana? Di Jerman, di mana tuan-tuan? Di jauh tempat-tempat yang boleh bermusafir, maka mereka boleh berbuka puasa walaupun mereka tidak masyaqqah, tidak kesusahan. Kerana orang musafir boleh tak puasa. Katalah tuan-tuan musafir, tuan-tuan tak mau puasa, tak berdosa. Kenapa? Sebab benda itu dibenarkan oleh syarak. Tuan-tuan nak makan riuh rendah dalam kereta, silakan tuan-tuan. Tapi jangan pergi berhenti, hampak tikam, buat nasi tuan-tuan. Itu memang mangkap tuan-tuan. Sebab dia memberikan pandangan tak baik pada orang. Orang musafir boleh tak puasa. Jadi dalam bola sepak ke apa, ada ulama keluar fatwa kalau mereka terpaksa bermusafir dan mereka nak dapat kekuatan, mereka boleh gunakan alasan bermusafir dan tidak berpuasa. Tapi kalau training di taman depan ni tuan-tuan, tak payah. Baru duduk training dapat layak, itu tak payah, tu mengada sangat tuan. Ini cerita nak bagi faham betapa kalau kita faham bahawa itulah keadaan orang di zaman Nabi. Mereka cuba berpuasa pada awal, kemudian baru mereka berbuka setelah mereka tak mampu. Dalam musim Badar ini memang ada sebahagian tak berpuasa kerana bermusafir. Memang bermusafir pun nak keluar pergi ke medan Badar tuan-tuan dalam keadaan yang tempoh ataupun jarak dia lebih kurang 100 kilo pada masa itu tuan-tuan. Jadi nak tunjuk pada kita bahawa ini menunjukkan sahabat berpuasa sebahagiannya kuat mereka dengan Islam. Dan jangan salah faham, semua perang sahabat puasa. Tak. Kemenangan memang di musim Ramadan. Tetapi kebanyakan perang, sahabat kebanyakan tidak berpuasa kerana keadaan yang mudarat. Ada yang berpuasa, tapi boleh dikatakan perang-perang besar ini, para sahabat tidak berpuasa. Jangan duk buat ayat. Nabi pada bulan Ramadan pun berperang dan berpuasa. Nasib duk tanggung tuan-tuan. Itu jangan. Maknanya hak tu omongan yang tak tepat. Kerana bukan semua sahabat berpuasa dalam musim Ramadan apabila timbul persoalan perang dan sebagainya. Inilah di antara benda yang kita nak kembali semula kefahaman, ambil balik perjalanan
Tengok orang dulu buat macam mana. Kagum dengan Imam Syafi'i dan para ulama yang menghatamkan Quran begitu lama, begitu cepat. Kita jangan tiru. Sebab kita ni baca pun kokak-kokak tuan-tuan. Baris pun kadang-kadang tak kena tuan-tuan. Jadi baca pelan-pelan je lah. Macam mana nak tiru Imam Syafi'i, baca pun nak tiru Imam Syafi'i macam mana tuan-tuan? Baca pelan-pelan insya-Allah. Tak apa, yang penting Quran ini dihayati, dini'amati. Saya sangat-sangat suka kalau kita baca Quran kita berhenti. Saya masih kempen lagi tuan-tuan download apa nama Quran ni tuan-tuan, Quran Tadabbur ni. Quran Tadabbur ni tuan-tuan. Quran Tadabbur ni saya masih suruh tuan-tuan download. Terbaru untuk tahun yang ketiga saya download ni, dia sudah ada tafsir audio. Maknanya tuan-tuan boleh tengok ayat Quran di atas, kemudian tekan tafsir itu untuk mendengar. Dah tak payah baca tafsir dah. Dengar, oh ni maksud ayat, oh ni perbincangan dia. Menyebabkan kita sambung ayat berikutnya dengan memahami. Ini pun dia berdikit-dikit ni. Ini di antara app yang orang tak bayar. Tapi dia konsisten. Buat setahun demi tahun upgrade. Dulu ada Quran yang cantik. Ada terjemah. Dah ada tafsir tuan-tuan. Tafsir Taisir Ibnu Katsir Muyassar dengan tafsir Sa'di. Ini semua dalam bahasa Indonesia tuan-tuan. Kemudian dia tambah tafsir audio. Supaya orang lazat mendengar Al-Quranul Karim. Saya ni lah yang buat. First, khatamkan Quran dulu. 15, saya khatamkan Quran dulu. Lagi 15 hari, saya akan mula kepada tadabbur Al-Quran. Sebab saya nak faham. Quran ni kalau tak faham, nak kenal Allah Ta'ala macam mana? Allah Ta'ala akan dikenali hanya dengan melihat Quran baru kita faham. Oh Allah nak macam ni ya. Bila dapat kesimpulan pada dia, Allah tak pernah murka kepada orang buat dosa. Itu yang saya dapat. Allah tak pernah murka kepada orang yang melakukan dosa. Allah hanya murka kepada orang yang engkar dan sombong kepadanya serta takabur dan lawan dia. Itu yang Allah Ta'ala murka. Orang buat dosa, Allah suruh kembali. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Yang telah putus asa daripada rahmat Allah, jangan. Allah tu ada. Orang yang buat silap, kembalilah pada Allah. Maknanya kita tahu pada kita, Allah tak murka orang yang jadi asi. Asi Allah tak murka. Allah murka kepada orang yang aba wastakbara, yang enggan dan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tahu kita ni lemah, kita tak kuat. Jadi kita kena balik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jom tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan ni kita akan dapat diri kita disayangi oleh Allah Taala. Yang kita cari ni sayang Allah, kasih Allah. Bila disayangi tuan-tuan, segala apa yang kita buat mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita disayangi, senang nak menghampirkan diri dengan Allah. Kan pernah ada satu lagu kan, bila diri disayangi. Pernah dengar lagu tu kan? Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila ku keliru, ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Ini bukan lagu cinta dengan perempuan dah. Bila kita ingat ni lagu bila ku sedari diri disayangi, minah cinta kita, bukan? Terasa diri dipandu, bukan pasal perempuan. Ni semua pasal Allah. Hafsah Hasan tulis lirik ni betul-betul untuk bercinta dengan Allah Ta'ala. Kau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Cuba hati lirik tu. Balik sekali lagi dengar. Boleh ke Ustaz dengar lagu Ramadan-Ramadan ni? Oh, ni pun satu masalah juga tu. Bila fiqh tak selesai, banyak benda sangkut tuan-tuan. Lagu semua ni tak ada masalah. Alat muzik tidak ada masalah. Lagu apa pun, rock tidak ada masalah. Kerana Nabi tak pernah kata tak boleh. Tu ada orang kata alat muzik tak boleh Ustaz. Itu adalah satu hadis yang menyebut di dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan ma'azif. Alat muzik tak boleh. Alat muzik tak boleh. Itu pun Qardawi bincang. Alat muzik tak boleh bila dimainkan dengan benda haram. Kalau dimain dengan benda halal,
boleh. Alat muzik ni kasikin, macam pisau. Toreh orang, dosa. Guna untuk sembelih haiwan dan korban, dapat pahala. Itulah muzik. Kalau faham, lagu-lagu lain tu haram lah. Sungguh ku tak mampu menanggung rindu. Baru haram tu kan. Sebab lagunya. Tapi kalau lagu begini tuan-tuan, lagu-lagu yang menyebut tu kita nampak, ini lagu ni betul-betul nak cari jalan dengan Allah. Kau yang pertama, tiada akhirnya. Allah yang pertama, tak ada akhir. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Kalau tuan-tuan boleh hayati lagu ni tuan-tuan, pasti tuan-tuan akan menangis. Kalau tak menangis juga tuan-tuan, hati kau memang keras lah. Memang keras. Jadi marilah kita menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari cintanya insya-Allah. Kalau kita buat yang tu, Ramadan paling sempurna tahun ni. Kita akan sentiasa angkat tangan bermunajat, minta tolong pada Allah Taala. Semoga hati kita makin hampir dengannya. Buka surat cintanya agar kita mula berkasih. Kita nak jadi macam Saidina Osman yang kata apa tadi? Kalau hati itu benar-benar cintakan Allah, bersih, tak akan pernah jemu membaca Al-Quran. Mari kita bersihkan hati kita insya-Allah di musim Ramadan ni. Wallahualam, tak mau panjang dah. Cukup sekadar tu. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Ada tabung di luar sana, di tengah tuan-tuan. Macam biasa dah untuk Ustaz Pro, kami tengah proses untuk siapkan video-video hukum dalam musim Ramadan ni agar dapat kita siarkan dalam TikTok dan seluruh media sosial yang lain. Video-video hukum kenal tadilah. Hukum tidur sepanjang hari Ramadan. Kalau dia tidur pada pagi sampai petang, sah tak puasa dia tuan-tuan? Sah, kata Imam Nawawi. Puasa tu sah, cuma tak dapat pahala banyak lah. Pasal asyik tidur je. Sebab dia hukumnya makruh tidur sepanjang hari. Tapi puasa tu kata Imam Nawawi sah, kerana tidak ada syarat untuk sah puasa ni ialah tak boleh tidur sepanjang hari, tak ada. Jadi puasa tu adalah sah. Hukum korek telinga, saya dah buat ada 3 hukum. Hukum korek telinga, kita ada katembat, kita masuk dalam telinga. Batal tak puasa? Tak batal. Mengikut Imam Ramli dan mengikut Imam Ghazali, tak batal. Ni semua mazhab kita Syafi'i. Kenapa tak batal? Sebab di telinga itu ada yang dipanggil as-simar, gegendang. Gegendang ni menyebabkan dia tertutup. Dan kajian moden pun tunjuk hari ni, rongga telinga tidak menyebabkan sampai ke rongga perut tengah. Itu yang Imam Ramli kata, kalau korek telinga lepas gegendang, barulah batal puasa. Ni teruk semua punya nak ni kan. Korek telinga sampai pecah gegendang, barulah batal puasa. Itu kata Imam Ramli. Yang batal puasa ni masuk nasi kot telinga. Itu baru batal puasa tuan-tuan. Ada usaha keras. Nak makan juga tuan-tuan. Itu maksud dia. Orang tanya semalam tuan-tuan pasal dia buat rawatan. Dia kena masuk satu alat di dalam duburnya untuk buat checking. Apakah hukum masuk alat tersebut? Semua ulama bincang, kalau tidak sampai kepada jauh yang adanya untuk tujuan kekenyangan, maka tak apa. Masuk itu dibenarkan. Dan dia pula hanyalah untuk buat uji dan kajian, bukan untuk makan. Yang tak boleh tuan-tuan, masuk ayak kot lubang buntut, pakai insulin. Ayak apa? Ayak apa? Ayak, bukan insulin, ayak apa? Hak orang duduk di hospital tu. Apa? Rib, ayak tu yang masuk, tu baru tak boleh tuan-tuan. Sama juga keadaannya. Masuk titik dalam telinga kerana ubat, boleh, tak ada masalah. Walaupun terasa di kerongkong, tidak ada masalah. Sebab dia tidak sampai ke jauh di perut dan tak sampai ke otak. Maka disitu menyebabkan ulama ijtihad baru boleh. Inhaler, hukumnya boleh. Walaupun inhaler itu ada cecair, masuk boleh, tidak ada masalah. Bagi orang asma, bukan bagi orang tak ada kerja tuan-tuan. Bagi orang asma dibenarkan tuan-tuan untuk buat benda tersebut. Walaupun ada cecair, Majlis Fatwa Kebangsaan kata batal puasa. Tapi bila tengok balik majmuk fiqh antarabangsa kata tak batal. Termasuk perbincangan baru tak batal. Kenapa? Jumlah cecair yang masuk ke dalam rongga itu hanyalah 0.05 mililiter sahaja. Lebih sedikit daripada air kumur yang kita kumur-kumur kita buang, yang kita tertelan ke dalam. Kalau kita kumur, kita cuba buang air, tapi tertelan yang baki itu bukan sengaja, itu dimaafkan. Setelah itu pun dimaafkan lebih banyak air berbanding dengan cecair dalam inhaler itu yang hanya 0.05%, 0.5 ml, maka hukumnya boleh memakai inhaler tersebut bagi orang yang ada asma. Kecuali kalau dalam tu dia bubuh sirap. Kan sambil-sambil ada sirap, tu pun tak boleh tuan. Ni betul-betul tak boleh. Dia nak bagi tahu itulah hukum-hukum yang kita buat, nak bagi orang semua faham
agama ni mudah berjalan tuan-tuan. Saya boleh buat insya-Allah tuan-tuan. Kami ada tim, saya ada kekuatan untuk buat. Yang tak ada kewangan saja tuan-tuan. Jadi maknanya kalau boleh bersama, boleh bagi zakat. Kalau tuan-tuan ada zakat untuk fisabilillah, maka bersama kami lah insya-Allah. Sebab zakat fisabilillah ni salah satu asnaf yang 8 lah. Jangan hanya fikir bila sebut asnaf orang nampak fakir dan miskin. Ada lagi 6 asnaf yang lain. Jangan dilupai. Asnaf yang paling orang lupa adalah asnaf fisabilillah. Ibarat kami ni terpaksa merayu pada orang untuk dapatkan kewangan. Tak. Kita minta kalau tuan-tuan ada zakat. Yang belen-belen tu, yang 1/8 itu yang hak kepada fisabilillah, bolehlah bagi pada kami insya-Allah. Kalau nak jumpa saya boleh insya-Allah. Terima kasih. Kalau tak ada QR di belakang sana. Tuan-tuan, mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dapat menguatkan Ustaz Pro. Pergi ke channel kami. Sambil-sambil tuan-tuan tengok janda menari tu, pergilah ke TikTok kami tuan-tuan bernama Ustaz Pro, USTAZPRO, untuk memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan anak muda akan tercapai mereka memahami fiqh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.